Okay guys, hari ni aku nak tengok sebuah iklan raya lagi 2026 daripada Mr. Potato. Jom kita saksikanlah. Let's go. Jadi tajuk Puteri Gunung Bawang. Mak, Gunung Bawang. Assalamualaikum. Mr. Potato, so and cream, wish. Ni memang sedap tu. Cantik girlfriend dia. Nama Pakai ilmu dia ni, apa? Kau tahu. Syakman. Nak dating? Boleh. Tapi dengan 7 syarat. 7 syarat akan Tuah kusempurnakan. lah. Itulah harga lelaki sejati. Yang pertama, kentang yang ditanam di puncak Gunung Kinabalu. Makcik. Berikan kentang itu kepada aku. Ini CGI ke apa? Apalah. Kostum. Sanggup kau kelihatan kaki aku? Yang kedua, kentang Yang kedua. disiram dengan air laut dari Langkawi. Sampailah ke air laut Jambatan Kau Pulau punya Pinang. CGI pun. Hebat betul. Tapi better lah daripada filem Ikan Lagi Satu tu. Wali. Ikan Wali. Guys, syarat seterusnya. Tunggu Ikan episod bawang. 2. Habis. Habis dah. Oh, dia ada bahagian ke? Dia berepisod. Sial lah. Menarik, kelakar, funny. Lepas tu dia lebih ada ciri-ciri klasik. Jadi menarik lah untuk kita saksikan. Jadi kita tunggulah nanti dia punya sambungan. Apa pandangan korang dengan Mr. Potato punya iklan raya? Jangan lupa komen kat bawah ni, okey?